mengenai pengakuan bersumpah Saiful Bukhari yang dirinya diliwat Datuk Seri Anwar Ibrahim. 55 minit selepas pengakuan bersumpah di Masjid Wilayah Persekutuan, Saiful yang diiringi bapa dan peguamnya mengadakan satu sidang media di sebuah hotel di Ibu Negara. Sidang media bermula dengan Saiful membaca satu kenyataan berhubung tindakannya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasakan telah tiba masanya untuk saya menunaikan tanggungjawab saya sebagai seorang Islam dan rakyat Malaysia bagi menegakkan hak dan menegakkan yang batil. Saya dengan ini telah bersumpah dengan nama Allah di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur petang tadi mengikut cara yang dituntut oleh agama Islam seperti mana yang telah dinasihatkan serta ditunjuk ajar oleh para ulama serta mufti berkenaan. Saya telah diliwat oleh Anwar bin Ibrahim. Akad sumpah ini saya lakukan dengan kerelaan saya sendiri dan datangnya dari lubuk hati saya yang mendalam bagi menegakkan kebenaran sebagai seorang yang beragama Islam, berbangsa Melayu serta sebagai seorang rakyat Malaysia. Saya juga amat memahami akibat bersumpah dengan nama Allah SWT ini, di mana jika ia tidak benar dan merupakan satu ciptaan saya semata-mata atau memihak atau mana-mana pihak, maka saya akan dilaknat, ditimpa malapetaka serta bencana kepada diri saya, keluarga serta keturunan saya selamanya oleh Allah SWT. Saya melakukan sumpah dengan nama Allah SWT ini kerana mahu membuktikan bahawa dakwaan saya ini amat benar, dan kerana itu saya amat berani bersumpah. Ini jalan terbaik bagi saya mendapatkan keadilan di dunia dan di akhirat, mengembalikan maruah dan harga diri saya, di mana hanya kepada Allah SWT tempat saya mengadu. Saya melakukannya kerana Allah SWT. Saya bersumpah di dalam rumah Allah SWT yang mulia tadi bahawa saya telah diaibkan dan diliwat oleh majikan saya Anwar bin Ibrahim. Saya tidak memilih untuk berdolak dalih dengan pelbagai alasan serta penipuan kepada seluruh masyarakat dalam isu dakwaan dibuat saya ini seperti yang dibuat oleh Anwar bin Ibrahim. Dengan ini saya mencabar Anwar bin Ibrahim bersumpah dengan cara sebenar-benarnya Islam dengan melakukannya di masjid dan disaksikan oleh para ulama mufti serta seluruh rakyat Malaysia bagi menafikan dakwaan saya adalah tidak benar. Turut dijelas Saiful kenapa baru kini dia tampil untuk mengadakan sidang media. Dia secara kebetulan saja, ya. Because kalau kita nak ikutkan, kita pun tak tahu Anwar akan bertanding, ya. Jadi saya punya laporan tu pun pada 28 bulan 6. Jadi kita tak tahu dia akan bertanding bila. Tapi saya ingin tegaskan sini, saya memerlukan kekuatan dan alhamdulillah Allah memberikan saya kekuatan untuk mengadakan sumpah hari ini. Dan hari ini pun hari Jumaat, ya, hari yang sangat dirahmati Allah. Saiful turut menjelaskan kejadian liwat berkenaan adalah pertama kali berlaku pada dirinya. Dan yalah, saya bukan seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana beliau yalah seperti yang dah tahu ingin melaksanakan media trial. Jadi saya akan memberi keterangan saya dan bekerjasama semasa di mahkamah. Yes, first time. Dan selepas itu Saiful dihujani pelbagai soalan daripada pihak media. Antara yang ditanya kenapa Saiful bersumpah sehari menjelang penamaan calon pilihan raya kecil Pematang Pauh di mana Datuk Seri Anwar akan bertanding. Ya, alhamdulillah saya berasa lega kerana saya dapat bersumpah dan buat pertama kalinya saya dapat memberanikan diri dan diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk berdepan dengan para wartawan. Tidak sama sekali. Ia tanpa kerelaan saya. This is not a political matter. This is ini adalah dakwaan kes pribadi antara Anwar
kebayaran saya. Yang pasti kebanyakan soalan diajukan kepada Saiful dijawab, saya akan memberi keterangan di mahkamah. Saya ingin tegaskan di sini bahawa perkara itu berlaku tanpa kerelaan saya. Ada yang kata lebih dari itu saya akan beri keterangan di mahkamah. Betulkah kamu buat perbezaan di tahap? Saya akan beri keterangan di mahkamah ini. Why do you go to the hospital first? Itu keterangan di mahkamah ini. Tapi betulkah saudara Saiful pergi ke Saudi hari itu? Keterangan di mahkamah. Saya akan beri keterangan. Dakwaan